dan puan, di dalam dunia pekerjaan kita mungkin mengalami tekanan kerja, dan keseimbangan kerja itu amat penting di dalam kehidupan kita. Ada di kalangan kita mungkin berpindah ke unit ataupun bahagian yang kita tidak mahir dalam kerja tersebut. Mungkin kita perlu masa dan perlu mendekati kepada pegawai ataupun kaki tangan untuk kita sama-sama belajar bagaimana melaksanakan kerja tersebut. Menolak permintaan ini dan bukannya seharian. Dan perkara yang amat penting yang perlu kita terapkan adalah komunikasi. Seandainya kita menolak, perlulah kita berkomunikasi secara berkhidmat, dan kemungkinan dia akan memberi keharmonian suasana pekerjaan yang lebih terbaik, dan bukannya untuk diri kita, dan ia juga baik untuk keharmonian di tempat kerja. Seterusnya dengan segala hormatnya dijemput yang berbahagia Dato' Dr. Zainul Sani bin Muhammad Noor, Ketua Pengarah Pemerintah Malaysia, untuk memberikan ucapan dan merasmikan khusus work-life balance di kedua ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sebenarnya saya nak ucapkan tanya kepada semua pihak untuk hadir khusus ini, sebab khusus ini yang dinamakan work-life balance adalah sesuatu sangat penting, dan kita kena sentiasa hadir khusus-khusus ini dari semasa ke semasa. Okay, jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada penganjur Akrab dan juga unit usaha Malaysia. Saya, kalau kita balik kepada dia punya kata basic principles kan, untuk work-life balance ni, kita akan lebih mudah lah ya. Pertamanya pada saya lah, kita kena sentiasa lah ya, bila kita buat kerja fokus, mudah untuk kita nanti pada work-life balance. Kalau kita kerja, kita fokus buat kerja saja kan. Kalau kita jaga kerja-kerja tu, utamanya kita punya after-life balance kan, insyaAllah saya semua akan berjalan lancar. Jadi saya dah maklumkan khusus ni selama 2 hari kita akan tengok berbagai aspek. Saya waktu itu khususnya adalah untuk kita menguasai teknik praktikal mengurus tekanan dan juga urusan masa yang besar. Ini sangat penting. Memahami kepentingan meletakkan sepadan yang sihat antara kerja dan kehidupan pribadi. Macam saya sebenarnya, walaupun kita dah berlaku sampai ini kan, tapi saya kerja di 15 jam, 17 jam kan. Satu lagi saya kena buat oleh kita. Saya diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk di atas ucapan rasmi sebentar tadi. Sebelum keberangkatan Yang Berbahagia Datuk, mohon tuan-tuan dan puan-puan mengambil tempat untuk sesi penambahan. Syukur. Okey ya. Sebab kalau dulu tu suruh panggil Kak Mas, tapi sekarang ni makin lama peserta makin muda. Lepas tu penceramahnya makin lama makin tua. Tak suruh panggil akak tu seganlah pula. Sekarang kok ada yang panggil acik sekarang, peserta apa penceramahnya pula hilang motivasi kan. So panggillah teacher Mas, okey. Mudah. Jadi saya dan bersama dengan Syafiq ya akan bersama-samalah untuk kita punya program 2 hari kat sini ya. Semangat lagi macam semua, maka saya pun berhenti dan menjadi seorang usahawan ya. So masa tu masih lagi dalam capital market. Jadi saya menjadi seorang remiser, dan masa saya menjadi remiser tersebutlah saya mula berjinak-jinak dalam bidang latihan ya. Jadi pada tahun 1995 saya mendapat certification daripada pihak TUNB sebagai salah seorang daripada jurulatih dalaman mereka. Dan 3 je. Tuliskan je. Lepas tu gembira. Ada yang gembira lah. Dalam plan ni ada gembira. Ada yang gembira. Okey, siapa yang buka gembira tu? Bagi mikrofon kat dia. Okey. Alright, nama awak siapa awak? Azmiza. Nama keluarganya apa? Azmiza. Alright. Azmiza dah. Okey, so 14 tahun dekat HQ lah. Okey. So, bentuk emoji saya macam
belum ambil keputusan, tak tahu nak kata happy ke, gembira ke, kecewa ke. You je lah menentukan semuanya. Saya ni layan je. Apa-apa pun. Okey. Dan emoji kedua, saya sila pada Alif lah. Alif. Saya Muhammad Alif. Saya dah tugas di Berketan hampir 20 tahun. Saya tak berpindah, tapi saya duduk di wilayah, tapi saya berpindah pejabat je lah. Saya pernah dipindahkan ke Bandar Melawang pada 2005, tapi setahun je. Masa tu pun saya ada problem juga lah. Okey. Tidak bukankanlah ni. Saya di sini akan rasa akrab lah macam untuk emosi saya lebih memilih sebagai menerima. Sebab saya ni di wilayah, saya bekerja sebagai saya bahagian ni perkhidmatan pemindahan teknologi. So saya Muka apa semua, bermakna dalam satu dalam satu sistem apa semua tu, kita maknanya padat, lengkap, maknanya mampat apa semua, dia ada perpecahan. Mana itu yang kita masukkan dalam kumpulan kami. Kami saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, saya bilang diri saya. Saya dilantik, terima kasih. Kemudian dilantik untuk ketua. Nama saya Muhammad Ashraf bin Nurdin, atau dikenali sebagai Ashraf. Kalau nak acap kan ada seorang junior saya. Okey, kita perlu ada tim yang lengkap, tim yang kompeten, tapi bila alasan-alasan yang disebutkan kita faham juga lah, ada kekangan-kekangan lah. Maknanya kita ni kena melengkapkan apa yang kekurangan kat situ. Jadi beban dia makin lama makin berapa. Jadi memang ada satu penatan lah. Dan juga makluman kami fasiliti ni kami jaga satu Malaysia. Jadi di travel tu kami tak ada pemandu. Yang saya baru dipindahkan ke bahagian kemajuan keluaran. Jadi murid saya itu benar sebab murid saya ada saya jaga sekolah. Agak boleh benar tak? Nak masuk ke semua tu mana? Ada. Saya adalah sebagai David. Saya berkhidmat kepada Rita 15 tahun. Dan saya tak pernah ditukarkan di mana-mana unit. Tapi dalam HR, terlibat dalam security dan PKI. Staff, because kami terdiri daripada 6 orang. Kenapa dipilih staff? Sebab ialah sifat pindah walaupun jauh malam tetapi dia tidak silap. Okey, untuk pada emoji saya serahkan kepada Tuan Penyebadan lah berceritakan yang mungkin Tuan Nazira. Assalamualaikum, nama saya Akira. Sekarang saya berkhidmat di Bukit Kuantan. Sebelum ini saya berkhidmat di Kota Tinggi selama 10 tahun. Kemudian saya dipindahkan ke Sarawak, Semenanjau dalam 2 tahun. Kemudian saya dipindahkan lagi ke Bukit Kuantan lah. Sekarang saya berkhidmat di Bukit Kuantan. So emoji saya adalah hitau. Sebenarnya emoji ni saya pilih sebab ke mana-mana kita pergi pun benda pertama kita akan hadapi adalah kita ingin tahu. Ingin tahu tu merangkumi semualah, sama ada person ke, kerja ataupun environment, melibatkan keluarga. So perasaan ingin tahu tu lagi tinggi lah. Masuk kat sini kita kalau betul kita buat kerja tu tak berjaya ke apa, dah nak dah. Then apa-apa pun kena kerja apa ni semangat lah. Kita pindah arah tahapan dan baru kita datang. Okey, tu Nama saya Sri Ati binti Hamid. Saya telah beriman masuk tahun 23 tahun lah. 13 tahun saya di unit ekonomi. 10 tahun saya di unit integriti
Kedah Perak, Kedah Perlis dan Perak di bawah bahagian. Jadi di Kuala Lumpur Kedah. Perpindahan saya 3 tempat. Saya pilih emoji 3 tahun. Sebab saya ni berkhidmat di 3 tempat, 3 kalau boleh nak cuba elakkan daripada, maksudnya elakkan kan, saya cuma kontrol lah daripada semua emoji yang ada dalam tahap kerabat kan. Kontrol staff saya lah. Itulah daripada saya. Ada yang pergi tempat yang sama dapat kerja sama okey lah. Dan dapat kerja di mudah okey lah. Kalau dapat kerja yang susah, belajar alam baru kan. Skop dia betul-betul. Dan kerja harapan saya ada dekat dia. Harapan bulan adalah supaya lebih jelas lah. Jelas bila kita keluar daripada dewan ni pada hari esok, kita jelas dengan tukar masing-masing. Sebuah-buahnya dapat mengubat juga lah rasa keraguan, rasa susah hati bekerja di tempat baru dengan bos yang baru, dengan gerakan yang baru, dengan staf yang baru. Jadi kita nak lebih jelas lagi lah macam objektif khusus ni juga lah di bawah akrab kan, supaya kita dapat senang hati lah bila kita balik tu, tak susah hati besok nak kerja balik. Ini gembira kat sana pun, betul lah ya. Jadi kita ni sebab dalam satu organisasi ni, ya gitulah dia. Kita semua nak mencari ya, apa dia? Our work-life balance kita lah, betul tak? Ya. Dan sebab tu bila kita transfer tu tadi tu, berbagai perasaan yang ada, betul tak? Ya. Jadi kita nak berjuang, dalam berjuang kita nak berpadu ya, dan juga bersatu, betul tak ya? Jadi tak boleh lagi lah ya, sebab memang ada yang bintangnya, memang ada yang jahannamnya, pro and cons, ya betul tak? Benar, dia ada pro and cons ya. Itu dua teacher dah lagi sampailah ke proses tahu cara jual getah tadi tu bila dikeringkan. Jadi kalau musim hujan macam mana? Mana nak cari pokok getah? Macam mana getah tak boleh hasil? Agak-agak macam mana? Budi tak ada, padu tak ada, masa tu dah betul tak? Kalau kat lumpur ni bolehlah jual goreng pisang, betul tak? Tapi kat Pilah nak jual apa? Semua orang satu kampung tu ada pokok pisang. Perlahan tolak kepala ke atas. Tahan dalam kiraan 10 saat. Letakkan kedua belah tangan di atas belakang kepala dan kemudian berikan tekanan ke bawah. Letakkan jari kanan anda di atas kepala sebelah kiri. Lipat lagi. Jadi yang kecil. Lepas. Lipat lagi. Bagi moral support. Jadi yang kecil ya. Acap. Ni kan boleh pusing. Ni pusing kan laju. Wow. Bagi tegak ah.
Jadi bahan ni kata. Come on, padu. Padu. Kira. Plan nak buka kan macam mana ya? Ni. Pegang. Bagi dia pegang. Tangan tu. Pegang bawahnya. Pegang yang bawah. Siapa yang pegang? 2, 3. Isnin nak pergi kerja, ada nak terfikir dah. Rasa macam nak MC lah hari Jumaat nanti. Ada tak? Macam tahu aja. Jadi sekarang ni bangun aja pagi-pagi Isnin. Macam mana you all? Tapi kerja. Boleh ke tidak? Boleh. Miss kata please, are you okay? Pukul 3 pagi keraknya, betul tak? 3:30. Jadi 3:30 pagi tu. Boleh ke tidak? Alright. Ayo habis. Kadang-kadang boleh bertanya pada mereka. Understand tak? Sebab bila dah dapat, tengok, buat lagi. Tak cukup buat sekali lagi ya. Tak payah nak baling tinggi-tinggi, baling rendah pun dah boleh. Ya, flip the ball ya. Itu tadi lah. Dan remember, ya, bila you all buat actos tu, kalau root warrior dah berjaya, tapi sebenarnya dalam organisasi, kalau root warrior saja berjaya, kumpulan lain tak berjaya pun tak jadi juga. Betul tak? Betul. Dia akan berjaya bila semua kumpulan berjaya melakukannya. Understand tak? Ya? Jadi setiap unit tu dia memang interdependent lah. Ya? Sebab apa? Kalau research tak dia kena sentuh semua titik tu, tapi tak semestinya kita berada dalam lingkungan tu. Jadi faham-faham je lah. Wah, bijak kan. Dia berjaya ni. Dia kena sentuh semua tu. Dia di luar kawasan tak apa, asalkan semua dapat. Ini lebih kurang ni, hampir berjaya ni. Betul sikit. Dan lebih daripada titik. Dia tak ada syarat pun. Kena titik semua kena sentuh. Itu je. Kali pertama 99% boleh melakukannya dengan jayanya, dengan sekali cuba. Ya, 1% saja tak berjaya. Tetapi dalam 27-28 tahun teacher punya pengalaman dalam mengendalikan latihan, bila diberikan kepada kanak-kanak tadika dewasa, dia terbalik. Sebab 1% saja boleh buat, 99% tidak berjaya melakukannya. Yang 1% pun jaya tu pun sebab dia pernah melakukannya dalam kursus terdahulu. Itu yang berlaku. Sebab dia dikenali juga dengan panggilan nama Square of Prejudice ataupun kotak prasangka.
cuba untuk melakukannya dalam langkawan kotak ni. Dia cari Hafiz. Satu kau dah buka rapi. Satu kat Tanjung Malim. Satu kat Sungai Buloh. Ada satu lagi ni. Ha? Kerik. Jauh lah pula Kerik. Sarawak. Satu Sarawak. Boleh ya. Teacher pernah berjumpa dengan seorang jutawan ni. Dia jutawan. Dia macam mana boleh jadi jutawan tu? Sebab dia buka 5 cawangan. HQ dia pegang. Tu dah jadi millionaire. Lepas tu satu lagi cawangan. Kelantan, bini pertama. Perak, bini kedua. Nampak tak? So setiap satu cawangan tu isteri-isteri dia pegang. Macam bersinar mata kau ni. So teacher taklah menggalakkan, okey ya. So tapi dibenarkan benda tu. Cuma jangan dengan suami teacher sudah. Okey. Terus dibuai-buai kita, betul tak? So bila dibuai-buai apa jadi? Kita pun terlena. Dan silap ada yang terlena, betul tak? Itu yang jadi. Jadi bila terlena apa yang kita belajar pun lupa. Jadi sekarang kita tak nak duduk dalam kotak. Sebab kalau duduk dalam kotak kita jadi lega, kita jadi lena. Bila lena, lupa semua. Tu yang Tuan M famous dengan perkataan Melayu mudah lupa tu. Sebab kita suka keselesaan. Tangan yang di bawah naik atas, yang atas turun bawah. Sedia, daripada sedia. Kau yang ubah sedia. Atas turun bawah, bawah naik atas. Macam mana rasanya kan? Macam mana?
sama lah macam yang lama. Ada tak? Ada tak yang rasa pelik lah dekat sini tempat baru ni, ada tak? Ada tak yang rasa tak selesa lah kalau boleh aku nak balik tempat yang lama, ada tak? Ke teacher je yang rasa macam ni? Korang nak sambut pun sambut lah. Nak minum ke tak nak minum? Okey, sambut. Okey, ada tak yang rasa tak selesa tempat yang baru? Ada tak yang rasa takut untuk ditransferkan? Belum transfer lagi. Masih tak selesa. Dah takut, dah memikirkan. Betul tak? Itu baru nak apa? Kayu penting. Okey, rotation. Ada tak yang rasa lapar tempat baru? Ada. Ada tak yang rasa, aku rasa macam cedera, betul lah. Injet aku lah tempat baru ni, betul tak? Sebab kerja berjauhan, betul tak? Sekarang tak tahu nak kunci kita malam, betul tak? Jadi walaupun dah tak boleh nak panas-panas lagi, yang kata pula sebab aku suka sejuk-sejuk. Lepas tu ada tak yang rasa huru-hara? Kehidupannya ada tak? Transfer aja huru-hara ke tidak korang? So, ada tak yang rasa macam alamak, sedap hati itulah tempat baru ni, ada tak? Ada. Tapi lama-lama agak-agaknya boleh gembira ke tidak? Boleh. Oh, dah gembira sudah. So, tu yang berlaku. Jadi hati korang ni, ya, sama ada sakit ataupun tidak, ataupun bahagia, dia lihat daripada cara dia memandang. Sebab kalau dia pandang tu cantik, tak sakit hati. Pernah tak korang sakit hati? Pernah sakit hati? Pernah tak sakit hati? Pernah. Jadi bila sakit hati, dia nak tanya, siapa yang sakit? Diri sendiri. Diri sendiri. Bila Noni sakit hati, contohnya Noni kan, siapa yang sakit? Sendiri sakit. Ada Ani rasa tak sakit tu? Tak terasa lah. Syaril terasa tak sakit hati tu? Tak terasa. Sebab yang sakit kita. Understand tak? Sebab daripada hati, dia akan turun ke mana? Keluarlah emosi. Dan daripada emosi itulah akan keluar aksi ataupun tindakan ataupun sikap kita. Jadi sikap kita asalnya daripada mana? Daripada cara kita melihat sesuatu. Terimalah persembahan daripada kami. Bravo. Woo!
terima persembahan dari kami. Cakap pada merdu. Okay, yang special dekat kami, tak tahu kalau sebelah lain, kami tak ada main asmat. Ini memang tak diciptakan ciplak. Goyang, jangan tak goyang. Goyang, jangan tak goyang. Kita ada lagi bulan 6 dah 6 tapi nampak untuk mulai hidup. 7 yang 6. Tajuk kita Oh Bosku. Oh Bosku. Macam tu ada cuti. Bangkit.
Aku lebih tinggal dulu. Tak dapat dulu. Wah, vokalis benar. Itulah vokalis benar. Vokalis ni. Dan cantik energinya, maka otak kita pun akan wow, emosi you all macam mana akan up, macamlah tadi letak ke depan tadi tu. Understand tak? Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Daripada cara kita memandang, dia akan turun ke mana? Hati. Daripada hati keluarlah emosi. Betul tak? Jadi kepada pengantar kita boleh kawal kan? Kau pintar sini macam mana? Nak kawal cara memandang? Melihat daripada mata lebah. Lepas tu turun kat emosi. Okey, macam mana nak kawal? Perkataan yang you sampaikan. Alright, ya. So now, practical. Balik ni. Kau tak sabar nak balik kau dah? Oh, tak sabar. Ya, tak sabar nak balik. Happy ke tidak? Di mana kita punya road warrior kita? Kita dah balik dah. So, bila kita nak balik, tak sabar kita nak balik. Separuh tu dia kata, oh saya dengan suami, ya, jarak jauh. Inilah baru kita nak berjumpa. Ya, jadi bila balik kaya, pukul 5 kita berkata, bye-bye teacher. Teacher berkata, bye-bye you all. I love you. So you all masuk dalam kereta, betul tak? Masuk aja dalam kereta. Sekarang ni kepala dah okey. Ya, emosi dah okey. Kita menyanyi-nyanyi tak dalam kepala agaknya. Yeay, boleh balik. So bila ye boleh balik, ya, kita pun dalam kepala pun bernyanyi-nyanyi. La 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 la. Okey, lepas tu masuk dalam kereta, kita pun jalan sikit kat depan tu, tengok-tengok traffic jam. Orang yang melalui je saja yang tahu macam mana dia punya tindaknya tu. Tu yang kau nak rasa. Understand tak? Boleh tak? Jadi kuatkan hati kita. Tengok balik, pujuk hati. Boleh ke tidak? Dan daripada situ, ya, maka lahirlah emosi. Ini teacher ni telah cakap ni. Itu pengalaman teacher tu. Okey, so memang ada cantiknya. Sebab apa? Allah sayangkan kita. Daripada itu, masa kita sangat-sangatlah dulu. Now, satu lagi. Apa yang kontrol orang punya emosi ini adalah orangnya pattern of physiology. Pattern of physiology. Apa dia pattern of physiology? Terlepas. Ingat, hati you all. Jangan ingat ataupun rasa orang buat kita.
Emosi you all. Nombor satu dia ada 3 pilar dia. Adalah words, lepas tu fisiologi, fisio. Kalau orang aksiden, lepas ni dia kena pergi fisioterapi. Apa dia buat? Kalau aksiden kat kaki, dia exercise kat kaki. Betul tak? Right or not? Yeah, so now, otak korang akan baca you all punya fisiologi. Ingat tu, fisiologi ni baca apa dia? Sex. Apa dah sex? What is sex? Sex? Same sex. Apa dia sex? Seksi. Pernah dengar tak perkataan sex ni? Pernah. So what is it? Gender, jantina. Ingatkan tu lah zaman ni orang paling seronok saya kat sekolah dulu belajar kan. Jangan rasa kita mangsa keadaan. Understand tak? Lepas tu emosi kita 3 perkara. Betulkan balik perkataan yang kita sampaikan dan melodinya. Ya, kita punya language kita ataupun fisiologi kita. Dan juga kita punya fokus. Alright? Teacher ni, walaupun anak teacher, ada teacher cerita dekat beberapa orang sahabat. Ada baki ke? Izwan. Abu. Tepukan yang gemuruh untuk seterusnya untuk ucapan untuk saya dengan kebesaran hati kita jemput Dr. Samsul selaku kita yang berfungsi akrab untuk menyampaikan ucapan untuk dan seterusnya menyampaikan sijil khusus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam mana semua? Okey. Wow. Wow, best. Ya. 3 orang belajar, 9 orang belajar. So abang bilang saya tak tahu teacher kita ni makan apa kan. Sampai ke semalam sampai sekarang saya tengok dia makan. So semoga apa yang kita belajar pada hari ini kita dapat manfaatkan dan kita boleh guna pakai apakah teknik-teknik yang telah dipelajari pada hari ini. Memandangkan dekat luar tu memang lebat. Saya pun tak nak ambil masa kan. Saya ucapkan terima kasih kepada teacher kerana boleh out lah saya nampak kan. Terima kasih kepada semua.